Ini adalah mad wajib muttasil dan ini adalah mad jaiz munfasil. Macam mana kita nak bezakan dua ni? Ramai orang keliru kat sini. Kita tak tahu ni hukum apa, yang ni hukum apa. Jadi kat sini saya nak kongsikan tips macam mana kita nak bezakan dia adalah senang saja. Yang pertama kita tengok dekat sini. Ayat ni mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ni kalau kita perasan dia mestilah ada tanda ombak yang berjumpa dengan hamzah. Kita tengok pada rupa hamzah ni, inilah hamzah atau kita panggil sebagai kepala hamzah lah. Jadi ini hamzah yang asal. Jadi kalau nak tahu mad wajib mesti kena jumpa hamzah yang bentuk macam ni. Tapi kalau untuk mad jaiz munfasil pula, tengok pada ayat ni sama je, mesti kena ada tanda mad dan dia berjumpa dengan hamzah juga. Tapi dia adalah hamzah yang bertanda begini, hamzah yang ada kaki. Jadi macam ni kita nak bezakan, mad wajib mesti kena jumpa hamzah kepala hamzah, mad jaiz mesti kena jumpa hamzah yang ada kaki. So itu saja formula dan tips kita nak tahu beza dia. Jadi nak tak lagi kalau saya sharekan lagi tips-tips yang macam ni? Apa beza mad jaiz, mad wajib, mad lazim kalimi musaqqal, mukhaffaf, jenis-jenis mad, jenis-jenis idgham. Semua ni semuanya ada dalam kad jari tajwid. 33 hukum tajwid datangnya dengan 5 jari ini saja. Lam, mim, nun dan sebelahnya lah untuk mad dan waqaf. Jadi dapatkan sekarang satu untuk dewasa, satu untuk anak-anak dan satu lagi untuk latihan anda. Apakah sekarang?